Inkues kematian Zara Khairina Mahathir, kesan darah dan bukti DNA. Selamat datang ke saluran Aku Studio. Pada hari ini, kami akan membawakan anda perkembangan terkini inkues kematian Zara Khairina Mahathir yang memasuki fasa baru dengan kemunculan bukti baru mengenai kesan darah dan profil DNA yang sepadan. Saksi pakar dari Jabatan Kimia Malaysia memberi keterangan penting mengenai bukti yang ditemui dalam kes ini. Mari kita saksikan perjalanan inkues ini yang semakin memaparkan pelbagai persoalan dan petunjuk yang mengarah kepada punca sebenar kematiannya. Pengenalan kes. Pada 16 Julai 2025, Zara Khairina Mahathir, seorang remaja berusia 13 tahun, ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang di kawasan asrama SMKA Bin Datuk Mustafa, Papar. Meskipun laporan awal mendakwa bahawa Zara terjatuh dari tingkat 3 bangunan asrama, dakwaan bahawa mangsa dibuli hingga mengakibatkan kematiannya turut timbul. Inkues ini bertujuan menyiasat segala kemungkinan dan mencari punca sebenar kematiannya. Pengesahan bukti DNA. Pada 7 Oktober 2025, inkues ini memasuki fasa baharu apabila ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia, Nur Aidora Saidun, tampil sebagai saksi ke-17. Dalam keterangannya, beliau mengesahkan bahawa kesan darah yang ditemukan pada beberapa helaian kertas yang bertulisan tangan milik Zara adalah sepadan dengan profil DNA remaja tersebut. Nur Aidora Saidun. Satu profil DNA perempuan telah diperoleh daripada kesan darah pada kertas WK15-9-A, Y8 dan Y1 serta kesan DNA surih pada buku WK13. Semua bukti ini berpadanan dengan profil DNA yang didapati daripada spesimen tulang yang bertanda Zara Khairina binti Mahathir. Menurut Nur Aidora Saidun, hasil analisis menunjukkan bahawa kesan darah yang terdapat pada kertas-kertas yang bertanda Y8 dan Y1 adalah milik Zara Khairina. Hal ini memberi gambaran bahawa kesan darah tersebut berasal daripada individu yang sama, iaitu Zara Khairina. Proses analisis dan penerimaan bukti. Sebagai saksi utama dalam kes ini, Nur Aidora juga menerangkan bahawa beliau menerima 37 barang kes pada 11 Ogos 2025, termasuk pakaian, barangan peribadi, buku, helaian kertas serta beberapa spesimen seperti tulang dan kuku yang mengandungi kesan darah. Setiap barang bukti diterima dalam keadaan sempurna dengan meterai yang masih utuh. Nur Aidora Saidun. Sepanjang proses analisis dijalankan, ekshibit tidak pernah ditinggalkan tanpa kawalan saya. Saya dapat memastikan bahawa ekshibit tidak diusik kerana semasa menerima kesemuanya bermeterai dan saya yang membuka ekshibit tersebut, dan selepas menganalisanya, saya telah memeriksa semula ekshibit dan memasukkannya ke dalam sampul asal dan memeterainya semula. Penggunaan teknologi DNA. Nur Aidora juga menerangkan dengan mendalam tentang bagaimana teknologi moden digunakan dalam menganalisis DNA. Menggunakan peralatan bertaraf antarabangsa seperti real-time PCR dan genetic analyzer, beliau menjelaskan bahawa proses pemprofilan DNA ini sangat penting dalam menentukan identiti seseorang berdasarkan bahan bukti biologi. Profil DNA setiap individu adalah unik dan berbeza dengan individu lain. Proses bagi mendapatkan sesuatu profil DNA dipanggil DNA profiling yang mengukur bilangan ulangan yang dimiliki oleh seseorang pada kawasan-kawasan tertentu pada DNA mereka. Bukti dokumen tulisan tangan. Selain bukti DNA, inkues ini turut memaparkan analisis terhadap tulisan tangan Zara. Pada sesi sebelum ini, pemeriksa dokumen dari Jabatan Kimia Malaysia, Nurul Atikah, telah mendedahkan bahawa tulisan tangan pada beberapa dokumen yang bertanda Y1 hingga Y15 adalah konsisten dengan spesimen tulisan tangan milik Zara.